Habis-habis duk buat fitnah lagi. Hari ni nak tengok tak Mak Min ni fitnah MZ apa? kata saya fitnah berkaitan kenaikan cukai pintu di bawah Majlis Bandaraya Alor. Dia kata saya membuat tuduhan fitnah dan palsu. Kita tengok ni, RTM TV1 pembaca berita ni sebut 84,946 pegangan atau 89.26% mencatatkan kenaikan cukai. 95,170 pemilik pegangan di bawah pentadbiran Majlis Bandaraya Alor MBS menerima notis penilaian semula cukai taksiran baru berkuat kuasa 1 Januari 2026. 84,946 orang mencatatkan kenaikan cukai. Saya ulang, 84,946 orang mencatatkan kenaikan cukai. Makna kata, 84,000 ni mereka sendiri akan menerima kenaikan cukai ini. Jadi nak kata fitnah tang mana? Palsu tang mana? Nak kata saya cakap fitnah? Nak kata saya membuat tuduhan palsu? Kalau MZ kata saya memfitnah, tak apa. Kita boleh panggil 84,000 yang terlibat tu boleh berhimpun di depan Wisma Darul Aman. Kita tengok mereka boleh mendesak supaya kenaikan cukai pintu ditangguhkan serta merta. Kalau kerajaan Negeri Kedah di bawah Menteri Besar Sanusi masih nak kekalkan kenaikan, kita desak Sanusi berundur. Kita desak Sanusi letak jawatan.